Woi. Dul. Kau pakai main orang tu. Kalau awak main-main situ. Siap kita dulu, aku lembak dulu. Siap kita dulu. Lembak. Atuk belum. Jom kepada warga-warga Sarawak, kita orang berpeluang untuk melawat 4 kapal tentera laut di Raja Malaysia, iaitu KD Kelantan, KD Badik, KD Rencong, KD Paus yang kini tu berlabuh di Pelabuhan Pending, Kuching sempena sambutan ulang tahun ke-79 TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak. Lawatan tu bertujuan menghargai kepimpinan TYT, mendekatkan rakyat Sarawak dengan TLDM serta menunjukkan bahawa kehadiran TLDM di perairan Sarawak tu adalah demi untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan maritim negara kita. Pengunjung-pengunjung juga boleh menyaksikan upacara sunset ceremony, melawat pameran kerjaya TLDM dan untuk menikmati hidangan di restoran terapung TLDM. Program Tok Juak menjadi platform untuk menyemai minat anak-anak muda kita terhadap kerjaya beruniform serta memberi isyarat awal mengenai penubuhan Markas Wilayah Laut 2 iaitu Mawila 4 di Muara Tebas kelak. So, langkah strategik tu adalah untuk memperkukuhkan pertahanan maritim di zon timur Malaysia. Jumpa anda di sana. See you there. Rasanya laki anak kita tu.